Dan salam sejahtera. Saya Aina Najwa Japri melaporkan dari Stadium Universiti Utara Malaysia bagi acara Fun Run Pendidik 2025 bersempena sambutan Hari Guru 2020. Seawal jam 7.30 pagi, para peserta mula memenuhi pentas utama Stadium Universiti Utara Malaysia bagi menjalani sesi pendaftaran. Para peserta telah berkumpul di hadapan pentas utama stadium bagi melakukan sesi regangan dan senam robit sebelum acara larian dimulakan. Tepat jam 8.45 pagi, peserta telah dilepaskan secara rasmi oleh Timbalan Dekan Hal Ehwal Pelajar dan Alumni Pusat Pengajian Pendidikan Profesor Madya Dr. Marzila Mahsin. Pelepasan ini menandakan bermulanya acara Fun Run Pendidik 2025 yang berlangsung dalam suasana meriah dan penuh semangat. Kemeriahan acara semakin terserlah apabila peserta turut disajikan dengan pelbagai aktiviti sukaneka yang mencuit hati dan menghiburkan, sekaligus menyemarakkan lagi suasana acara Fun Run ini. Ini salah seorang peserta acara Fun Run 2025. Boleh perkenalkan nama dan dari kos mana? Assalamualaikum, nama saya Laila Dr. Masri. Saya dari kos pendidikan pengurusan PNN. Okey, kenapa memilih acara Fun Run ini pada hari ini sebenarnya Hari Guru ini kan? Okey, pertama sekali memandangkan hari ini adalah Hari Guru, saya turutlah menurut serta memberi sokongan dan memeriahkan lagi program. Saya hari ini pengarah program Saran Pendidik 2025. Boleh saudari perkenalkan nama? Nama saya Nur Ali Afrika daripada Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Pusat Perniagaan semester 4. Okay, sebagai pengarah, apakah objektif utama acara Fun Run ini diadakan? Acara Fun Run ini diadakan untuk kita mengimbangkan antara akademik dengan kesihatan lah, hidup sihat. Tapi motif utama dia tu adalah untuk menggalakkan ukhuwah lah, silaturahim antara pelajar-pelajar SOP dan pelajar UUM juga. Ini pertama kali Fun Run ini diadakan dalam pengajian ketua UUM. Ya, ini pertama kali. Jadi apa harapan terhadap penganjuran program ini? Harapan saya untuk next program yang akan datang, lagi ramailah student yang akan join program-program ni, dan mungkin lagi banyaklah program yang lebih bermanfaat kepada orang ramai. Terima kasih kerana sudi meluangkan masa bersama saya. Sama. Dari Stadium UUM, saya Aina Najwa Japri melaporkan untuk Salam Belajar. Selamat Hari Guru 2025.